Nissan Oven window van 3.0 manual tahun 2013. Van dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Van ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Van ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Mercedes C200 Avantgarde 2.0 auto tahun 2014. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button, ada pedal shift, aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Honda CR-V 2.4 auto tahun 2013. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button, ada pedal shift, aircon semua okey lagi. Mercedes-Benz GLC 250 auto tahun 2018. Harga cash RM125,000 sahaja guys. Okay, kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan serendah RM1,600 plus ikat 9 tahun. Okay, condition dia masih cantik, tahun baru lagi 2018. Kereta konti SUV Mercedes-Benz GLC guys 250. Version luaran memang masih cantik, masih lawa lagi. Okay, bahagian depan dia macam ni, cantik, lawa. Cat pun masih cantik. Okay, version luaran memang masih cantik lagi. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, let's go kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalam dia, okay, bahagian tepi, bahagian dalaman memang nampak eksekutif, memang nampak premium. Okay, condition memang masih cantik, masih lawa. Kat atas, depan, belakang ada sunroof. Depan belakang ada sunroof. Okay, bahagian depan pun sama, cushion cantik, lawa, tak ada koyak, tak ada calah. Panel depan macam ni, cantik, lawa lagi. Kilometer 88,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much.
Volkswagen Touran TSI 1.4 Auto tahun 2011. Harga cash kita nak offer 15,800 sahaja. Okay, kereta ni hanya boleh beli cash saja guys Okay, kita bagi warranty setahun untuk enjin, gearbox dengan suspension. Cat dah baru, dah cantik, dah lawa. Tayar masih cantik, masih lawa lagi. Tayar depan pun sama, masih baik lagi. Tengok bahagian depan dia, semua okey. Lampu semua tak ada masalah. Ini tahun 2011 guys, kereta MPV. Harga murah-murah sahaja Okay, berminat boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta bebas banjir, bebas accident. Okay, tengok bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia, cushion dia nampak lama sikit guys tapi tak ada koyak, tak ada calar lah. Dia nampak lama. Okay, kita boleh cuci lagi lah. Ini dia punya cushion. Atas ada sunroof. Bahagian depan, okay, bahagian depan sini pun sama, cushion dia nampak lama, tak ada, tapi tak ada koyak, tak ada yang salah. Dashboard, panel depan steering masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Peugeot 508 Premium 1.6 Auto tahun 2014. Harga cash kita nak offer 14,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan sendah 300 plus dekat 6 tahun. Okay, cat masih lawa, masih cantik. Okay, tayar kita tengok, okay, original sport rim masih cantik, masih lawa, masih tebal lagi. Bunga bahagian depan pun sama, cantik. Lampu tengok memang cantik, masih berkilat. Okay, overall condition saya tengok memang terbaik guys Harga pun terpelanting, harga mega, termega guys memang termurah di pasaran Johor Bahru. Okay, kereta bebas banjir, bebas accident. Bahagian dalam kemas, cantik, lawa, tak ada koyak, tak ada yang salah. Okay, bahagian depan pun sama, cushion masih baik, masih cantik. Dashboard, panel depan semua masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. BMW X3 2.0 Auto tahun 2012. Okey, cat dia dah cantik guys sebab kita dah cat, kita dah okey, cat baru memang masih cantik, lawa lah dia punya cat ni. Okey, bahagian tepi semua okey, tak ada yang kemek, tak ada salah lah. Alright, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Siapa tu cari kereta konti, SUV, okey, boleh consider kereta ni, BMW X3. Bahagian dalaman dia masih kemas, masih cantik. Cushion masih lawa, okey, masih kemas. Bahagian dalaman memang masih cantik lagi. Okey, ini bahagian depan. Cushion okey, baik lagi. Panel depan dashboard semua okey. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, jadi mungkin satu kereta SUV cantik baru masuk. Ini adalah BMW S5 2.0 atau M Sport tahun 2017. Okey, kita masih cantik lagi. Customer baru jual masuk lah. Lagi BMW ni dia ada plug-in hybrid ni, okey. Ni charge battery macam sini, okey. Alright, dia punya condition engine, gearbox sama suspension dengan dia sistem hybrid kita sorted semua masih dalam condition yang cantik lagi. Condition cat semua lagi okey, cantik lah. Lampu semua pun cantik lagi. Kalau ada minat kita boleh datang kedai saya tengok dan test, okey. BMW S5 ni boleh buat loan bank, loan credit atau cash pun boleh. Kereta cantik. Ia boleh datang kedai saya tengok kereta test, kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan dia. Okey, cantik lagi. Sarung depan semua pun masih lagi okey, cantik. Lagi bawah sinar spot dia. Okey, ini diminta ya, tayar besar. Rim pun okey, cantik. Okey, kita motion dalam. Okey.
Condition dalam dia pun masih lagi okey cantik, okey. Dia punya function semua lagi okey cantik, tak ada masalah. Lagi dia punya gear boleh tukar mode, comfort dengan sport mode. Okey, aircon sejuk radio okey. Dashboard pun cantik, styling pun cantik. Lagi ada feather shift. Okey, dia punya seat full leather seat. Okey, lagi ada electric control dengan memory seat ya. Seat pun okey cantik lagi. Lagi S5 ni dia pun ada sunroof dengan moonroof, okey. Dia kontrol dari sini. Okey, kereta belakang. Okey, seat belakang dia sama juga, masih cantik lagi. Lagi belakang sini ada TV kecil semua. Lagi aircon pun ada. Depannya macam ni, kalau nak boleh datang boleh saja. Thank you. Toyota Hilux 4x4 2.8 auto tahun 2017. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai tetap kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Honda Civic FB 1.8 auto tahun 2013. Kereta dah cantik. Cat dah baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai tetap kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Honda Civic E-Spec 1.5 auto tahun 2000. K2022. Okey, harga cash 99,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan, bulanan serendah 1,300 plus ikat 9 tahun. Color silver. Cat memang masih cantik, masih molek lagi. Okey, tayar bahagian belakang saya check. Memang cantik. Okey, bahagian depan pun sama cantik. Tayar masih cantik. Bahagian depan lampu semua masih baik lagi guys. Kondisi luaran memang masih terbaik lagi. Harga pun tahun pun tahun baru lagi guys tahun 2022. Okey, Honda Civic Turbo. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, bahagian dalaman. Okey, macam ni. Itu cushion lawa cantik, condition macam baru lagi guys cushion dia. Bahagian dalaman memang kemas. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik lagi. Okey, panel depan dia macam ni. Okey, panel depan dashboard semua masih okey, masih lawa, masih berfungsi dengan baik lagi guys. Engine, gearbox, suspension masih okey. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mitsubishi ASX 2.0 auto tahun 2010. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai tetap kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free.
Boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni ada pedal shift, aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Halo guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Okay, tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Okay, saya tengok condition dia. Bahagian luaran, bahagian dalaman memang masih cantik. Memang masih mantap lagi. Okay, saya punya kedai dekat Desa Jaya, Johor Bahru. Tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Okay, saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. Siapa nak beli cash boleh, nak buat loan boleh. Okay. Loan bank, loan kredit dengan loan kedai pun kita sediakan juga guys. Nama bermasalah si Chris, si Tos, blacklist, tak ada lesen, baru kerja 3 bulan. AKBK, saya boleh tolong bantu. Saudara, berkat terbesar adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita akan mendapat kesihatan dan kesejahteraan. Dan dengan kesabaran juga, kita akan mencapai apa sahaja yang kita inginkan. Fikirkan saudara.